Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi, ringgit jatuh. Sekarang bila ringgit mengukuh, tak sebut sepatah pun. Ini masalah dia. Jadi sekarang ni, hari ini RM4.16 ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Ukurannya itu ditentukan bukan oleh kita, oleh penafaran kredit yang kekal positif. S&P Global Ratings, Moody's Ratings mengekalkan penarafan kredit negara masing-masing A- dan A3. Maknanya tinjauan stabil dan kukuh. Dan begitu juga hutang yang terus dipertikai. Sebab tu saya katakan soalan yang sama, jawapan yang sama. Dia kata hutang kita membengkak, dia kira hutang lama dengan kadar faedah. Tetapi kenyataan hutang baru daripada kerajaan ini, ya, itu menurun 100 bilion ringgit 2022 kepada 77. Masih berhutang sebab kita tidak mahu membebankan dari segi program infrastruktur asas, tebatan banjir termasuk di Kelantan, Terengganu, dan kesihatan dan pendidikan.